Huyo, the new Golf R. Berapa income yang selesa nak pakai kereta ni? Jom kira. New model tahun 2024, harga bermula RM330,000. Down payment 30%, RM99,000. Road tax 2.0, RM380. Insurans setahun, RM8,900. Total duit upfront yang kena sediakan adalah RM108,200. Financing period kita kira 7 tahun. Bayaran bulanan RM3,211. Bayaran tahunan RM38,772. Kita kira yearly expenses pula. Road tax RM380. Untuk model ni kalau baru dapat free service 5 tahun. Wear and tear RM6,000 setahun. Total up untuk yearly expenses adalah RM6,380. Jumlah keseluruhan adalah RM45,152. Kita bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM3,763. Berapa income bersih yang kena ada untuk beli kereta ni? Jika nak spend 20%, total pendapatan bersih yang kena ada sebulan adalah RM18,315. Kalau nak spend 30% daripada income sebulan, kena ada pendapatan bersih sebanyak RM12,210. Kereta apa yang kita patut kira untuk next video? Cuba korang komen.